Malaysia? Actually lahir sini, Malaysia. You kan lahir sini? Oh, lahir sini. Boleh cakap Melayu ni? Boleh. Okay. You guys prefer lelaki yang from Malaysia or from Japan? Malaysia. お名前は何ですか? 名前はムクミンです。というのは、Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, saya nak cakap terima kasih datang ke Jepun. Mari. Nama saya Rio. Saya suka Malaysia. Terima kasih. Bayangkan, seorang lelaki Jepun duduk di kedai kopi tepi jalan. Tapi, bila dia buka mulut, bukan konnichiwa yang keluar. Tapi, apa kabar bang? Nak teh ais satu? Suasana terus senyap sekejap. Orang sekeliling terpinga. Tapi, bila dengar lagi, semua tergelak dan kagum. Sebab sebutan, dia terlalu sempurna. Inilah kisah luar biasa seorang warga Jepun yang jatuh cinta dengan bahasa Melayu. Katanya, pertama kali dengar orang Malaysia bersembang. Dia rasa bahasa ini lembut, berirama, dan penuh jiwa. Dia belajar melalui film Melayu lama, lagu panjang, Ramli, dan kawan-kawan tempatan. Sekarang, dia bukan saja boleh bercakap lancar, malah siap guna logat Kelantan bila nak bergurau. Malaysia? Actually lahir sini, Malaysia. You kan lahir sini? Oh, lahir sini. Boleh cakap Melayu ni? Boleh. Okay. You guys prefer lelaki yang from Malaysia or from Japan? Malaysia. Malaysia? Melayu. Sama. Kenapa Malaysia? Sebab Malaysian people lagi romantic. Yes, lagi sweet. Lagi sweet, guys. Saya masuk Islam sebab saya nak. Saya pindah di Malaysia sebab saya nak. Saya belajar bahasa Melayu sebab saya nak. Kalau saya pakai tudung keluar, orang lain memang tak perasan saya orang Jepun. Tak tahulah itu bagus atau tak. Satu-satunya perkara yang boleh saya katakan ialah saya sangat suka makanan Malaysia. Awak boleh cakap bahasa Jepun? Ya. Kenapa awak cakap bahasa Melayu? Salam kak. Salam. Akak boleh cakap bahasa Jepun tak? Boleh? Kenapa akak boleh cakap bahasa Jepun kak? Sebab orang Jepun. Kenapa awak pakai tudung? Sebab Islam. Kejap. Awak Jepun? Jepun. Tapi awak Islam? Ya. Awak boleh cakap bahasa Jepun? Ya. Kenapa awak cakap bahasa Melayu? Suka. Konnichiwa. Konnichiwa. Hajimemashite. 日本の方ですよね。そうです。はい。なんでマレー語喋れるんですか？なんでマレーシアに住んでちょっと勉強しました。はい。すごいですね。もうマレーシアはどんぐらいですか？マレーシアは5年目です。すごいね。で、さっきマレー語めっちゃペラペラで。いや。すごい。マレーシア住んでどうですか？最高。よかったです。日本であったらマレー語で話しかけてください。お願いします。ありがとうございます。Halo, nama saya Natsuki dan saya merancang untuk boleh berbahasa Melayu. 100 hari, hari keempat. Saya berada di pasar malam sekarang. Pertama kali makan otak-otak. Wah, すごい。Bukankah ini pedas? Itadakimasu. Terlalu pedas untuk saya makan. Saya suka makanan Malaysia, tetapi saya kerana semuanya pedas. Jumpa lagi. Selamat malam semua. Nama saya Kaoru. Nama Melayu saya Suraya. Hari itu saya dapat satu soalan. Kenapa nama saya Suraya? Nama Melayu saya Suraya. Hai, sebenarnya saya orang Jepun, tapi saya belajar bahasa Melayu di Malaysia, di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. Dan semasa saya belajar bahasa, cikgu bahasa Melayu
memberi saya nama Suraya. Hai, saya tahu maksud Suraya ialah bintang kan? Bintang. Jadi saya suka nama itu dah, sangat cantik. Dan saya tahu juga di Malaysia ada satu lagu namanya Suraya. Lepas tu nama benar saya Kaoru, maksudnya wangi. Jadi saya suka dua-dua nama juga lah. Jadi anda pun boleh panggil saya mana-mana pun boleh. Kaoru pun boleh, Suraya pun boleh. Hai. Jadi saya akan gembira kalau anda panggil nama saya. Terima kasih. Bye. Nama saya Natsuki dan saya merancang untuk boleh berbahasa Melayu. 100 hari saya akan berlatih bahasa Melayu. Setiap hari mulai sekarang, saya sedang menggunakan terjemahan Google untuk mencarinya. Tolong beritahu saya jika ada cara yang lebih baik untuk belajar. Jumpa lagi. Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi. Ia cermin budaya dan budi. Orang Jepun ini faham. Bila sebut terima kasih, bukan hanya ucapan sopan, tapi tanda hati yang ikhlas. Dia berkongsi kisah bagaimana bahasa Melayu mengubah cara dia melihat dunia. Di Jepun, katanya, bahasa lebih formal dan kaku. Tapi di Malaysia, bahasa digunakan untuk membina keakraban. Dia suka perkataan seperti gotong royong, mesra, dan santai, yang menurutnya tak ada padanan tepat dalam bahasa Jepun. Malah, setiap kali dia bercakap Melayu di tempat awam, orang Malaysia tersenyum. Ada yang ajak berbual panjang, ada yang bagi teh tarik. Percuma, bahasa ni bukan sekadar kata, tapi jambatan hati, katanya. Assalamualaikum. Nama saya Natsuki dan saya merancang untuk boleh berbahasa Melayu 100 hari. Hari ke-5. Saya suka Malaysia, tetapi ada bahagian yang saya tidak suka. Saya pergi banyak berjalan pada hari cuti saya. Saya suka berjalan. Tetapi kenapa tiada laluan berjalan kaki? Ia sentiasa benar-benar berbahaya. Sila buat laluan berjalan kaki untuk memudahkan perjalanan. Jumpa lagi. See you next time. Nama saya Rio. Saya suka Malaysia. Terima kasih. Boleh. Hai. Nama saya Momoko. Negara saya Jepun. Hai, nama saya Miley. Saya orang Jepun. Nama saya Mana. Nama saya Lui. Nama saya Momo. Nama saya Miku. Wah, sugoi. Minasan sugoi. Terima kasih. Oke, arigatou gozaimashita. Kamu lapar tak? Ya, saya sangat lapar sekarang. Apa yang akan kita makan hari ini? Banana leaf rice? Oh, banana leaf rice terkenal di Malaysia? Betul, banana leaf rice sama terkenal di Malaysia. Oke. Dengar macam beja. Betul? Jom kita pergi makan. Ya, jom. Saya penasaran karena saya makan dengan tangan saya. Wah, sudah. Nampak sudah. Jom makan. Apa yang kamu suka makan? Nasi kandar, nasi lemak. Minasan, hari ini kita ada special. Saya Kamoto Norisa. Saya sekarang kerja di Japan Foundation Kuala Lumpur. Tinggal di Malaysia 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan, sugoi. Ya. Mungkin boleh kongsikan tips-tips penting nak belajar bahasa? Yang penting itu belajar budaya, memakai bahasanya sehari-hari.
tips dia tadi perlu menggunakan pakai bahasa yang kita dah belajar tu dalam seharian dan juga membaca dalam bahasa yang kita sedang belajar tu. Alright. Perkara yang paling best tentang Malaysia. Malaysia makanan. Suka nasi kandar, nasi lemak. Saya suka makan nasi campur. Nasi campur. Ya, kali ini juga saya makan ayam cabai hijau. Sugoi. Onamae wa nan desu ka? Nama saya Mukumin desu. Tun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, saya nak cakap terima kasih datang ke Jepun dan melawat kami semua. So, macam mana makanan Malaysia tadi? Makanan sedap, tapi saya biasanya tak makan banyak sebab tu tak habis. Tapi Tun biasa makan makanan Jepun tak? Oh, saya kerap kali makan. Ya, di Kuala Lumpur pun kadang-kadang saya pergi Japanese restaurant. So, apa makanan favourite Jepun Tun? Ya, tempura. Tempura. Saya pun suka tempura juga. Ebi tempura ke? Ebi, ya. Okay. Tun, boleh cakap bahasa Jepun tak? Boleh. Kan Tun cakap pernah pergi sekolah Jepun dulu kan? So, Tun belajar like arigato ke, konnichiwa ke, apa bahasa Jepun Tun yang Tun paling suka? Macam onamae wa nan desu ka? Nama saya Mukumin desu. Kalau arigato gozaimasu, Tun boleh sebut? Boleh, arigatou gozaimasu. Wah, Tun punya pronunciation dah macam orang Jepun dah. Last sekali, Tun sekarang umur Tun berapa? 98. Okay, dan saya dengar Tun akan jadi 99 Julai ni kan? Ya, Julai ni. So, dalam bahasa Jepun, kita sebut Tanjobi Omedetou dalam bahasa Jepun. Happy birthday. So, okay, so Tanjobi Omedetou gozaimasu. Thank you. Saya doakan Tun murah rezeki dan panjang umur, insya-Allah. InsyaAllah. Okay. Tun, fist bump. Arigatou gozaimasu. Dalam dunia yang makin moden, ramai lupa nilai bahasa sendiri. Tapi kisah orang Jepun ini jadi peringatan. Bila orang luar sanggup belajar bahasa kita, itu tanda bahasa Melayu bukan kecil nilainya. Bahasa Melayu bukan hanya milik Malaysia, tapi milik dunia yang ingin faham budi, lembut, dan mesra kita. Akhirnya, lelaki Jepun itu senyum sambil berkata, "Saya belajar bahasa Melayu." Sebab bila saya cakap, orang Malaysia senyum. Itu cukup buat saya bahagia. Kata-kata sederhana, tapi penuh makna. Begitulah. Bila bahasa jadi jambatan antara bangsa, Malaysia tak lagi sekadar tempat di peta, tapi rumah di hati dunia. Lagi sweet, guys.